Wah. Dalam hidup kita begitu kejar. Tiada kerja kita tak boleh hidup. Segeralah kita semua berusaha hidup kita mencari. Apa dia ni? Tengok. Apa hal Pak Mi? Tengok dia. Ya mungkin main game malam ni. Sampai 2-3 pagi ni. Astaghfirullahaladzim. Itu buat kerja terlelap tu. Dia boleh tidur buat kerja macam ni. Mampu lah. Selain kali dia gantung lah kita. Kita jaga dia. Tak boleh. Dia bangun tak ada. Kejam kau ni. Selalu kita mengena Hyundai je kali ni. Dia bangun. Allah! Mana boleh jadi besar ni? Allah! Kau buat benda depan aku ni! Awak tu lena sangat tidur ni. Oh, sedap tu kau berdengkur Bala awak me, jangan buat gitu. Terkejut kau. Dah lah besar menatang tu. Mujuk kau tak ada sakit jantung. Pergi buat kerja awak me. Awak me ni kacau kutu lah. Alah kau ni. Kita orang tengah buat kerja ni. Tengok kau buat kerja. Tidur berdengkur. Kawan kerja ni. Kerja-kerja kawan. Jangan kawan tulis yang pukul report. Okey, baru yang saya. Sorry. Hei. Aduh. Takkan aku nak pakai ni. Mana pula barang aku tadi? Aish, ni mesti dah orang punya hair lagi ni. Pak Mei! Barang aku, mana barang aku? Kata juga. Lain kali nak tidur lagi tak? Lain kali nak tidur. Makan rezeki haram, tak buat kerja tu tak? Sorry, okey. Aku janji aku tak buat dah, aku janji. Main. Oi, ni barang aku bahagia ni. Wih. Lama dah kau kerja wih. Sampai ulat pun dah makan pistol sampai tu. What? Aku kerja triti. Cuma tu pistol lama. Pistol baru dah dalam ni. Ulat zaman 2026 ni lah macam. Pistol pun dia makan. Gitu Pelik-pelik zaman 2026 ni.